Erek buat balik. Kita tak kisah dah tu. Pasal kita orang bayar dah duit. Yalah. Kita pun dah ni dah. Erek buat balik 400 batang, 300 batang. Main sampai sini. Sampai depot kadang-kadang dah duduk tunggu. Oh, depot Penang? Depot Penang. Masa tu dah WhatsApp lagi? Tak ada dah? Masa tu tak ada lagi. Tak ada lagi? Dalam Facebook. Depot ada ni dia punya macam live lah. Sampai tamat dah. Kita update status sampai tahun dah. Ya. Sampai tahun ni. Depa pun ikut kita. Hak di Penang semua kat tunggu. Tu dia. Balik mai sini. Habis. Selang 2 hari pi pula. Syok tu. Tu yang kita balik hari tu. Kiranya pukul 9 kita sana. Ambil tu kiranya depa bawa mai di stesen kereta api tu. Bu barang. Heret bawa balik. Macam sana dah tahu agenda balik mai sini pun dah. Balik mai sini naik flight pukul 1. 1 pagi naik di Hong Kong. Terbang balik sampai sini 4-5 pagi. 1, 2, 3, 4 3 jam je lah. 4 jam dia. 4 jam. Sampai 4-5 pagi. Sampai pukul 5 pagi kita subuh. Sampai sini orang duk tunggu lah. Dia tak gaduh nak cari dah, orang tunggu dah. Masa tu syok. Lah. Tapi itu raket badminton sajalah masa tu. Masa tu raket badminton. Pasal dia ringan. Boleh bawa banyak. Ya. Permintaan masa tu tinggi. Saya pun sendiri tak erti main badminton. Suruh nak kira. Abang dia kata suruh kira. Ni kan. Saya tak erti. Tapi boleh lah main sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kita saja post dalam Facebook tu orang tengok. Kita dapat tahu tang mana lubuk dia. Boleh bawa balik main dalam perniagaan ni. Itulah. Lagu tu lah. Lebih kurang. Okey.